Okey, ni kita dah buat bekam, buat regangan ni untuk legakan lagi bahagian belakang ni. Bila kita dah bekam tu melembutkan otot. Jadi kita nak buat regangan ni dia lebih mudah dah. Okey, relax. Nampak tak? Bunyi dia macam keropok tu. Itu yang kita nak tu. Dia akan lega sangat. Ni masih lagi. Macam ni. Kalau otot keras tegang, tak maunya. Kita buat regangan macam tu, dia tak mau meletup tau. Tak puas hati, maksudnya tak lega sangat badan tu. Macam ni, nampak? Dia kau dah lembut. Nampak? Dia punya hasil dia cantik. Ni dah lah badan keras macam batu. Kita buat teknik dah betul. Tapi tak selesai masalah. Itu buat macam ni pula. Ni teknik nak melegakan atau merawat masalah belikat. Tapi kita bekam dulu rasional untuk lembut otot. Kalau dah lembut, nak tolak sikit pun dah meletup. Kalau keras, buat kuat-kuat pun tak jadi kak. Dia nak krok otot tu. Memang lega lah belikat tu biasanya. Okay, relax. Macam ni. Ni masalah dekat leher ni, efek aliran darah kan. Jadi dengan saya bekam sini ni, nak tujuannya nak lembutkan otot dengan urat kat sini. Bila dah lembut, baru buat cara ni. Ni pun ada ketat lagi ni. Ni buat ni. Dia nak, bila dongak tu, dapat habis banyak lah. Macam ni. Tapi ni macam ada sangkut lagi tau. Ni, ke bawah tak masalah biasanya. Sini ni. Ni dongak ke atas tau. Jadi nanti repeat lagi. Sampai dah rasa longgar. Dongak ni boleh pergi jauh lagi. Belakang lagi. Tak sakit lah tu. Dia nak macam tu. Ni kalau macam ni, ketat memaksa tak cantik. Okey, tunduk. Kiri. Tengok atas. Kalau lembut bunyi ni maksimum. Sedap bunyi. Prok tadi. Macam first tadi tu. Nama lega sangat tu. Okey, tunduk. Tengok atas. Pak elemen liat tu ada lagi tau. Okay. Selesai. Berapa banyak kelegaannya. Kaki tak settle lagi